Tiga haiwan yang dulu berkaki tapi kini sudah tak berkaki. Nombor 3 pastinya akan mengejutkan anda. Pertama, ular. Nenek moyang ular dulu adalah reptilia berkaki. Tetapi ular zaman moden kini telah kehilangan kaki mereka sepenuhnya untuk membolehkan mereka bergerak dengan senang dengan bergelongsor di pelbagai habitat. Kedua, cicak. Banyak jenis cicak sebenarnya telah kehilangan kaki mereka dalam evolusi. Contohnya cicak kaca yang sekali pandang seperti ular tetapi sebenarnya adalah cicak tanpa kaki. Yang suka binatang, sila hadirkan diri dan bagi tahu binatang kesukaan anda. Terima kasih. Ketiga, ikan paus. Nenek moyang ikan paus dulu adalah mamalia darat berkaki 4 yang hidup berjuta-juta tahun dahulu. Melalui proses evolusi, haiwan ini secara beransur-ansur menyesuaikan dengan kehidupan akuatik. Bermula kaki belakang ikan paus semakin mengecil dan akhirnya hilang sepenuhnya. Kaki depan ikan paus pula berevolusi menjadi sirip yang digunakan untuk mengemudi dan mengimbangi badan dalam air.